Okay. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat kembali sekali lagi dalam progresif bersama. Kita pada kali ini lebih fokus kepada penulisan proposal. Penulisan proposal penyelidikan sebagaimana yang telah diminta oleh beberapa rakan guru yang sedang menulis proposal. Jadi kita cuba ketengahkanlah situasi ataupun keadaan di mana bagaimana nak tulis proposal tu. Jadi dalam sesi ini juga kita jemput sekali lagi tetamu kita iaitu Dr. Haji Syarom, ayahanda saya, dalam berkongsi pengalaman beliau dan pada masa yang sama mungkin terdapat tips panduan yang kita boleh sama-sama untuk kita gunakan. Jadi untuk sebelum kita bermula, selamat datang ayah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, baik. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan yang pertama. Sebenar-benarnya kenapa proposal ini diperlukan ataupun kenapa seseorang ataupun kita panggil guru lah, kita guru yang nak cuti belajar, kita fokus pada golongan ni yang memang request sesi ini. Kenapa mereka perlu sediakan proposal? Boleh ayah share? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa sekali lagi dalam sesi perkongsian ilmu tentang penyelidikan untuk menyediakan proposal. Jadi sebagai seorang penyelidik, apabila kita hendak melakukan penyelidikan, proposal itu adalah satu keperluan institusi untuk melihat sejauh manakah kepentingan sesuatu kajian yang akan dilakukan. Dan di samping itu juga, calon-calon penyelidik kena faham, kita juga nak melihat sejauh mana persediaan calon untuk melakukan penyelidikan itu. Jadi apabila kita cakap dari segi proposal, kalau kita bercakap dalam konteks penulisan tesis 5 bab, proposal itu sebenarnya ia adalah terdiri daripada chapter 1, bab 1, bab 2, bab 3. Itu biasanya proposal yang pihak institusi hendakkan supaya penyelidik sediakan untuk dinilai oleh panel-panel. Supaya panel jelas apa yang akan dilakukan, apa masalah sebenarnya, sejauh mana masalah itu membantu pembangunan sistem dan sejauh manakah agaknya pengetahuan penyelidik dalam penyelidikan yang akan dilakukan. Ringkasnya, dia membantu penilai, institusi menilai masalah yang akan dilakukan. Pada masa yang sama, ia membantu melihat persiapan penyelidik tentang proses yang akan dilakukan dalam penyelidikan itu. Jadi benda ni memang penting. Ringkasnya kita hanya kalau kita ikut format 5 bab, ia adalah sama dengan bab 1, 2 dan 3. Itu dia proposal untuk bab penyelidikan. Okey, bila kita bercakap tentang persediaan. Persediaan terutama sekali. Bila dia kata persediaan tu dia nak perlu buat proposal, adakah terdapat panduan yang perlu mereka ikuti?
ataupun mereka hanya akan mengisi mungkin isi borang saja kan, maksudnya setakat isi borang dah cukup sebagai proposal. Ataupun adakah mereka betul-betul macam Ayah cakap tadi, kena kalau ikut format 5 bab, dia kena betul-betul faham setiap bab 1, bab 2, bab 3 sampai dia boleh jadikan tu sebagai satu proposal dia. Sebenarnya persediaan macam mana lagi yang perlu mereka sediakan? Mereka perlu follow panduan sahaja, isi borang, ataupun dia kena sediakan sampai 3 bab. Macam mana? Itu sebab kenapa kita nak tahu juga kan. Sebab ada yang Nizam dengar, kadang-kadang bila dia nak apply untuk beasiswa, dia buat satu proposal, tetapi proposal yang sama tu juga dia hantar dekat universiti. So macam mana tu? Jadi proposal ni, cikgu-cikgu, calon-calon penyelidik, cikgu-cikgu kena faham. Apabila mereka nak memohon cuti belajar, memang dia kena prepare, sediakan satu proposal. Dan proposal yang disediakan itu hanya untuk melayakkan dia, memenuhi kriteria untuk mendapat beasiswa tajaan. Tapi dari segi ilmiahnya benda tu belum cukup ilmiah lagi sebagaimana yang institusi perlukan. Oleh sebab itu, penyelidik ataupun bakal penyelidik kena faham. Bila kita cakap proposal dalam cuti belajar, bukan proposal yang dia tulis daripada awal itu yang kita hendakkan. Proposal di peringkat institusi untuk buat masa PhD tak sama dengan proposal yang diisi borang untuk cuti belajar. Ini cikgu-cikgu kena faham. Maksudnya, kalau dia menghantar proposal yang sama seperti dia hantar untuk membeli beasiswa, itu bukan proposal yang kita nak. Tak layak. Cakap kita bahasa mudah, tak layak. Itu bukan proposal yang kita nak. Proposal yang kita nak, yang kita cakap proposal untuk penyelidikan proper, dia mesti ada lebih berbentuk ilmiah. Lebih ilmiah. Maksudnya, kalau kita baca, tak semua orang boleh faham apa yang kita tulis di dalam bab 1, 2, 3 itu. Tak sama seperti apa yang ditulis dalam proposal untuk cuti belajar. Ini bakal penyelidik, cikgu-cikgu kena faham. Ada 2 proposal yang dia kena bezakan. Satu proposal ringkas untuk dapat cuti belajar, satu proposal yang lebih ilmiah, keperluan institusi yang biasanya mengikut 3 bab. Ada 3 bab kalau kita ikut format 5 bab. Ini yang benda yang asas yang penyelidik kena faham. Okey, dari tadi ada nyatakan kena ada at least 2 jenis proposal. Satu untuk melayakkan diri. Ya. Dan satu lagi memang untuk keperluan institusi. Jadi sekiranya seseorang calon dia buat, okey, antara 2 tu mana satu dulu nak buat? Adakah perlu buat 2-2 serentak ataupun mungkin yalah apply dulu lepas tu baru buat yang format 3 bab tu, ataupun boleh terus buat format 3 bab? So apa yang sebenarnya diperlu, yalah calon-calon ni perlu bersedia? Dia je sebenarnya, kalaulah penyelidik itu dah ada persediaan, kalau ikut pengalaman Ayat sendiri, dia kalau dah ada sedikit knowledge, lebih baik dia terus saja buat format 3 bab. Itu yang detail. Itu pun yang sebenarnya ikut pengalaman, itu yang sebenarnya penajan dah. Yang detail ni, kalau kita lihat yang proposal untuk dapat cuti belajar tu terlalu ringkas. Satu, kalau penyelidik tu ada kemampuan, dah ada persediaan, boleh buat satu proposal yang detail seperti mana yang institusi perlukan, dia boleh terus buat yang detail. Yang sebenarnya dari segi komponen tu sebenarnya ada semua. Boleh katakan semua komponen tu ada seperti mana yang penaja perlukan. Apa yang dia perlu tulis ada. Walaupun tak semua, sebahagian besarnya komponen tu ada. Jadi lebih baik kalau pelajar tu dah memang ada persediaan, ada knowledge, dia terus saja ikut bab format 5 bab. Tulis bab 1, 2, 3 yang detail tu hantar pada penaja. Dengan ikut format lah, pastikan semua tu ada. Biasanya ada. Format tu yang komponen ada. Ada.
Okey, jadi maksudnya kalau ada ataupun seseorang calon cikgu, guru ni yang memang nak cuti belajar, sekiranya mereka ada kemahiran, sudah ada kemahiran dalam menulis bab 1, bab 2, bab 3, bermaksud lagi better buat macam tu lah. Dan itu yang kita galakkan. tapi kita nak tahu juga ada banyak beza ke antara proposal untuk melayakkan diri ataupun dapatkan beasiswa dengan proposal yang institusi perlukan? Banyak beza ke ataupun beza ni sikit-sikit je? Ya, sebenarnya kalau kita tengok, dia memang amat berbeza lah. Amat berbeza. Dari segi ketebalannya, panjang pendeknya, dari segi dia punya ilmiahnya, benda tu memang amat berbeza. Kalau kita tengok proposal yang kita nak cuti belajar, tak tahulah sekarang macam mana, saya tak tengok. Dulu masa tahun 1991, masa saya mula cuti belajar, simple aja, isi borang aja. Lepas tu kita buatlah satu karangan yang lebih kurang berapa line? 10 line. Simple aja proposal yang kita mahu cuti belajar. Masa saya buat dulu, kita jawab saja apa yang soalan-soalan yang disediakan. Kita buat karangan, ada setengah tu memang ada kena elaborate sikit. Nipis saja, simple aja. Tetapi apabila sampai kepada proposal yang institusi perlukan, memang jadi satu tesis, macam 60% tesis lah, chapter 1 to 3. Memang amat berbeza. Dan dari segi bahasanya pun memang bahasa ilmiah lah. Itu memang berbeza. Jadi maksudnya mesti ada persediaan. Bukan setakat isi borang, buat karangan ringkas, bukan. Mesti ada persediaan. Okey. Jadi persediaan bermaksud persediaan untuk menulis. Jadi bagaimana pula persediaan di mana mereka perlu lebih bersedia sebelum menulis proposal? Okey. Itu yang kita satu cara yang mungkinlah untuk boleh membantu cikgu-cikgu ni untuk membantu cikgu-cikgu ni. Apa yang saya nampak dulu, kalau macam poli tu dia ada dalam kursus laluan kerjaya mereka tu, pensyarah-pensyarah yang dah naik pangkat, dia kena mengikut kursus-kursus tertentu. Salah satu kursus yang ada kadar penyelidikan. Jadi mungkin juga Kementerian Pendidikan boleh perkenalkan benda-benda macam ni. Sebab sebenarnya cikgu-cikgu ni memang ada syarat. Dalam satu tahun tu kena mengikuti berapa jam kursus. Jadi kursus-kursus yang dia kena ikuti tu dia boleh pilih lah. Dan pastikan kursus-kursus yang dia boleh pilih tu ada kursus kaedah penyelidikan. Ada macam-macam kursus tu ada kursus kaedah penyelidikan dan kita jadikan syarat. Kementerian boleh jadikan syarat mana-mana guru yang hendak memohon cuti belajar kena mengikuti dan lulus atau mengikuti kursus kaedah penyelidikan 1, 2, 3 dan sebagainya. Tengoklah berapa level, berapa kursus kaedah penyelidikan ada. Dan kita kena pastikan juga kursus penyelidikan yang ditawarkan untuk guru-guru tu semasa dalam latihan mestilah ada termasuk dalam pengisiannya penyediaan proposal. Jadi itu dari segi pelaksanaan. Dari segi pelaksanaan, kementerian kena tengok apakah pengisian kursus kaedah penyelidikan yang dia nak beri pada cikgu-cikgu. Kita tak nak dia cakap macam-macam, tak menyelesaikan, tak membantu pelajar guru-guru. Kita pastikan mesti ada dalam slot kursus kaedah penyelidikan itu satu ataupun beberapa slot khas untuk penyediaan proposal cuti belajar. Itu mungkin agaknya boleh membantulah cikgu-cikgu ni. Bagaimana nak menjadikan proposal. Sebagaimana kita lihat, Politeknik dia lakukan ini, nampaknya berjaya, berkesan. Oh, okey. Jadi bila cakap tentang persediaan dan kalau Nizam tengok situasi di mana kadang-kadang ada juga cikgu yang menyediakan proposal. Tetapi ni just mungkin pengalaman yang lepas lah bila jadi panel. Kami bertiga panel, kami sometimes kita rasa macam proposal tu shock sendiri. Sebab kenapa bila kita tanya masalahnya di mana? Jadi mereka kerap mengatakan bahawa masalah tu sebab kami yang rasa, diri mereka rasa. Jadi macam mana sebenarnya kita nak beritahu pada panel ataupun dalam proposal bagaimana kita nak highlightkan masalah tu? Okey.
Di situlah sebenarnya dia mesti yang sebenarnya sebaiknya cikgu ni mesti ada knowledge. Apa yang sebenarnya bila kita cakap masalah dalam penulisan proposal tu, kita dalam penulisan tesis ada pernyataan masalah. Di situ je kena faham. Pernyataan masalah tu apa sebenarnya. Sekarang bila cikgu tu cakap macam tu, jawapannya macam itu, dia memang tak tahu tentang research tu apa. Cakap bahasa mudah macam tu lah. Kalau dia faham research tu apa, itu adalah pernyataan masalah. Dia kena jelaskan betul-betul pernyataan masalahnya apa. Kalau jawapannya hanya saya rasa, itu dia tak faham apakah research sebenarnya. Maksudnya, dia punya persediaan tak ada. Knowledge tak ada, persediaannya tak ada. Sebab itulah benda-benda macam ni, kita boleh bantu dengan minta dia pergi menghadiri kursus kaedah penyelidikan itu. Barulah nanti dia nampak jelas. Bila kita cakap apakah masalahnya, bila kita tanya apakah masalahnya, itu adalah pernyataan masalah. Dia kena nyatakan pernyataan masalah. Masalah tu apa sebenarnya. Tetapi sebab dia tidak ada apa-apa knowledge mungkin dari segi penyelidikan, itu jawapan yang diberi pada panel. Dia rasa-rasa tak boleh. Penyelidikan bukan rasa-rasa. Itu bahaya. Okey, jadi dari segi penyataan masalah dalam proposal, bagaimana seseorang tu nak nak menyatakan masalah itu adalah masalah? Bagaimana? Okey. Dia ada kaitan dengan daripada awal lagi je sebenarnya. Sebelum kita sampai kepada satu statement yang menyatakan penyataan masalah tu apa, benda yang kita nak kaji, dia balik kepada sebagaimana kita bincang pada sesi yang lepas, isu. Sekarang kita akan tanya dia, apakah isu sebenarnya sekarang ni? Apakah isu sebenarnya yang awak apakah isu sebenarnya? Isu sebenarnya yang awak nak kaji ni, yang jadi awak punya minat. Kita minta dia cakap isunya apa isu. Daripada isu tu nanti akan keluarlah akan lebih fokus kepada penyataan masalah. Oleh sebab itu, kita panel kena congkil pada penyelidik, bakal penyelidik tu, apakah yang sebenarnya isu yang awak nak cerita ni. Kan, bila dia nampak isu tu apa, mungkin di situ nanti boleh membantu dia untuk menyatakan apakah masalah sebenarnya dia nak kaji. Kita kena pandai main macam tu lah. Kita gundur ke belakang, ke depan macam tu lah. Kita tanya isu apa isunya sebenarnya. Jadi kalau kita boleh kaitkan isu dengan pernyataan masalah, mungkin lebih faham lah apa masalah yang nak kaji. Okey, bila cakap pernyataan masalah ni, adakah dia masih melibatkan seseorang calon ni, mereka perlu menggunakan sumber-sumber rujukan dari sumber rasmi, laporan tertentu ke, ataupun memang dari rujukan-rujukan yang kita kata macam arkib atau laporan lah, kalau nak kata terkini kan, pernyataan masalah tu ada laporan terkini daripada Jabatan Perangkaan Negara ke, ataupun daripada blueprint ke. Adakah dia masih lagi perlu memasukkan elemen-elemen rasmi sebegini dalam pernyataan masalah tersebut? Ya, sebenarnya dalam pernyataan masalah tu, kalau kita faham, pernyataan masalah tu ringkas. Ia tak akan ada apa-apa rujukan. Cuma apabila kita membincangkan isu, mungkinlah ada beberapa rujukan. Apa yang kita bincang daripada laporan-laporan tertentu, itu apabila kita membincangkan isu. Tetapi apabila kita sampai kepada pernyataan masalah, biasanya kita tak ada minta lagi apakah daripada sumber mana. Sebab kita dah faham. Dia dah cerita di peringkat awal, bila dia membincangkan isu tu, memang dalam bila membincangkan isu, di situ akan ada beberapa rujukan yang akan tunjukkan. Tetapi bila sampai ke pernyataan masalah, biasanya kita tak akan tekankan sangat apa rujukannya, kita tak minta tu. Kita hanya nak tahu apa masalahnya. Itu yang kita nak tahu, apa masalahnya. Kita tak nak minta lagi apa rujukannya. Kita nak tahu pernyataan masalah tu, apakah masalah yang dia nak selesaikan. Itu je pernyataan masalah. Kita tak nak tahu apa yang rujukan. Sebab rujukan apa semua, dia sebenarnya dia dah sentuh di peringkat isu. Tak perlu lagi sebenarnya. Sebab pernyataan masalah pun kalau kita faham, ringkas sangat. Pernyataannya ringkas. Apa masalah? Dia nyatakan. Itu saja. Kita tak nak dia elaborate panjang lebar dengan rujukan kat sini. Kalau kita tengok waktu sesi kita membentang atau berkongsi bab 1 dulu, kita ada nyatakan bahawa pernyataan masalah ni ada kaitan dengan objektif. Adakah dalam proposal perkara tersebut masih lagi boleh diguna pakai? Bermaksud pernyataan masalah dengan objektif ada kaitan.
Itu memang sangat berkaitan. Benda tu memang sangat berkaitan. Selepas penyataan masalah, kalau dari segi penulisannya, selepas penyataan masalah, biasanya kita akan nyatakan apakah objektif kerja kita. Benda tu memang berkaitan. Memang berkaitan. Oh, jadi Selepas penyataan masalah akan diikuti objektif. Oh, jadi maksudnya masih lagi konsep yang lebih kurang sama. Penyataan masalah, pastikan nampak masalah dan itulah akan menjadi objektif kajian, objektif proposal ni. Dia berkaitan, betul. Okey. Jadi seterusnya, apa lagi yang sepatutnya kena ada dalam sesebuah proposal? Tadi dah ada mungkin isu-isu, lepas tu penyataan masalah, kan? Lepas tu objektif. Seterusnya, apa lagi yang perlu diletakkan dalam proposal? Okey, kalau kita betul-betul nak buat proposal yang sebenar lah, yang kita nak, yang institusi nak, jadi sebenarnya bahasa mudah aja, sama. Kalau bab 5 bab sama je punya komponennya, macam bab 1, 2, 3 itu proposal. Di antaranya kalau kita tengok bab 1, kita lepas penyataan masalah ada objektif, kemudian ada rangka kerja teori ataupun rangka kerja konsep, mana-mana yang berkaitan. Lepas tu kita ada persoalan kajian ataupun hipotesis, ada kepentingan kajian, ada skop kajian, ada istilah dan penutup. Jadi kalau kita lihat komponen-komponen yang terdapat dalam kertas cadangan ni, cadangan untuk tesis ni, untuk bab 1, sebenarnya sama je punya komponen, lebih sama dengan bab 1 yang proper tesis, itu saja. Ya? Sama. Benda-benda tu itu juga bab 1, 2, 3. Jadi bila bercakap tentang proposal tadi tu, mungkin kita hantar dekat untuk beasiswa tu, kalau untuk yang ada calon yang kata tak apalah saya nak buat dua proposal, satu untuk beasiswa, untuk dapatkan beasiswa, satu lagi untuk institusi. So kalau untuk yang nak dapatkan beasiswa ni, macam mana dia punya kandungan dia pula? Dia nak buat ringkas kan? Apa yang sebenarnya kena ada yang untuk yang nak dapatkan beasiswa ni? Yang penting, yang mana-mana penting? Okey, saya pun tak pasti apa yang sebenarnya yang kementerian nak. Selain daripada yang saya tahu, JPA ada sediakan garis panduan untuk buat proposal. Tapi apa yang sebenarnya bahagian beasiswa nak kan, saya tak pasti. Cuma daripada pengalaman lepas, apabila saya hantar yang punya proposal untuk dapatkan kelulusan kementerian untuk beli bagai sekolah, bila kita buat yang detail, dia kata ini dah bagus sangat dah. Mana itu yang je nak lah. Kan itu yang je nak. Cuma syaratnya kita kena pastikan komponen-komponen yang ada di dalam proposal yang kementerian minta tu pastikan ada lah. Tapi biasanya komponen tu cuma detail tak detail aja. Maksudnya kalau kita dah betul-betul ada sikit knowledge, kita buat yang proper proposal sebagai banding institusi nak, maksudnya itu sebenarnya dah aman yang dikendaki oleh kementerian lah. Sebab ayah dulu tak ada masalah pun, ayah hantar terus 3 bab tu hantar pada kementerian. Tak ada masalah pun. Okey, daripada panduan yang diperolehi, diberi daripada pihak mana ni? Daripada pihak ni garis panduan ni untuk pegawai perkhidmatan pendidikan ni, dia ada nyatakan kriteria ataupun komponen yang perlu ada dalam cadangan penyelidikan. Salah satunya adalah ditulis dekat sini, objektif / penyataan masalah. Adakah kita pilih salah satu ataupun lebih baik kita asingkan objektif kajian lain, penyataan masalah lain? Itu yang masalahnya. Dari segi format itu tadi, kalau kita ikut macam itu, kita select salah satu, di situ nampaknya benda tu ada kekurangan. Macam kita tak nampak apa benda sebenarnya. Kan? Ada masalah tapi apa objektif, kita tak nampak. Tetapi kalau kita buat ikut betul proper penulisan proposal yang universiti nak, ada selepas perjalanan masalah, itu masalah. Sekarang awak punya objektif apa? Kita nak tahu. Kita tak nak tahu masalah saja. Yang awak nak jadikan objektif tu apa? Jadi kalau objektif tu tak ada, dia masih lagi terawang-awang. Kita pun tak pasti. Kita tak pasti je nak apa sebenarnya.
Oleh sebab itu, elok lebih baik jangan slash. Selepas penyertaan masalah, elok diikuti dengan objektif kajian supaya kita jelas. Kalau inilah masalah awak, yang nak awak objektif kan apa? Kita nampak, dia punya flow tu nampak. Kalau kita slash, kita tak nampak, kita tak pasti. Itu yang kita mengawang tu. Elok ada. Okey, komponen seterusnya. Ada juga menyatakan bahawa skop kajian / rangka kajian. Adakah dua komponen ini berbeza ataupun boleh disatukan? Yang mana tu? Yang mana? Dia salah satu lagi komponen ialah skop kajian / rangka kajian. Kalau kita tengok skop kajian dengan / rangka kajian. Ya, sebenarnya benda-benda ni kita tak pastilah. Sebab itu yang katakan ketebalan proposal yang penaja nak ni memang ringkas. Bila dah terlampau ringkas, kita dah tak nampak dia punya kesinambungan apa sebenarnya yang penyelidik tu nak lakukan. Kita tak nampak. Dah terputus-putus. Yang sebenarnya benda-benda yang dia slash tu itu adalah komponen yang mesti ada dalam proposal. Barulah kita nampak cerita tu ada kesinambungan. Tetapi kalau kita ikut format yang kementerian beri tu, terlalu banyak slash, sebenarnya dalam proposal yang proper tak ada slash, dia mesti ada. Itu yang beza dia. Itu yang beza dia. Jadi lebih baik cikgu ni bakal penyelidik ni ikutlah, tak salah rasanya. Kalau dia buat tak slash tu, dia buat setiap satu macam proposal sebenar, saya rasa tak salah. Tak salah, itu lebih baik. Sebab bila je slash ni banyak sangat buang, kita punya tak ada kesinambungan daripada apa yang dia ceritakan lah. Itu bahaya dia. Itu bahaya. Okey. Dari segi penaja mungkin dia kata dah cukup syarat, kan? Tapi dari segi kita bukan itu dia. Sebab ada banyak putus-putus cerita tu. Okey. Jadi komponen seterusnya dinyatakan kena ada metodologi kajian. Okey, yang ini menarik ni kalau kita nak tanya. Bila cakap tentang metodologi kajian, metodologi kajian, okey. Ada kalanya guru-guru ni ataupun calon ni dia nak buat action research. Yang action research. So bagaimana penetapan yang kita boleh kongsikan action research bagaimana yang mereka boleh jalankan? Mungkin di peringkat master ataupun PhD, mana satu yang sebenarnya maksudnya penetapan yang macam mana yang kita boleh tetapkan, okey, untuk level action research ni untuk master. Untuk yang PhD macam mana pula? Okeylah, kalau ikut pengalaman saya dulu pada tahun 91 tu, yang sebenarnya kalau as a research ni memang untuk masters PhD saya tak pasti kita itu untuk beasiswa memang tak dapat. Saya cakap dari segi PhD kalau untuk as a research untuk PhD pada masa itu memang tak dapat lah tahun 90 tu. Sebab kita pada masa itu tak anggap as a research itu sebagai research yang proper yang kita kata research ni. Sebab dia lebih kepada to improve own practice, amalan sendiri. Maknanya yang bermanfaat tu hanya diri sendiri sajalah. Masyarakat yang lebih besar tak dapat manfaat daripada apa yang kita researchkan. Mungkinlah itu alasan penaja mengapa pada masa itu calon yang nak buat research tak dapat siswa. Tapi selepas lebih 10 tahun mungkin dah berubah. Mungkin agaknya penaja pun dah ada kelonggaran, boleh benarkan. Cuma kita kena define lah. Kalau kata penaja dah setuju boleh benarkan seorang penyelidik tu buat essay research ada berapa proses? 4 atau 5 proses tu. Berapa loop? Kalau dia peringkat sekolah, yang cikgu-cikgu buat kat sekolah tu mungkin satu loop habis selesai. Selesai satu essay research. Tetapi bila kita dah dapatkan degree sarjana misalnya, takkan satu loop tu ringkas sangat. Dia laporan mungkin berapa line saja laporan dia. Jadi kemungkinannya institusi ataupun mulai institusi lah yang akan keluarkan degree kena ada satu garis panduan. Kalaulah kementerian penaja dah memang benarkan seorang guru membuat essay research dia peringkat sarjana misalnya, okey, fine, itu segi penaja. Institusi mesti ada garis panduan lah.
Untuk sarjana berapa loop, berapa kitaran tu yang untuk melayakkan seorang calon mendapat degree sarjana, degree sarjana kalau dia buat serius. Itu mesti ada penyelarasan. Itu mesti ada penyelarasan antara institusi dengan kementerian. Kita tak nak nanti guru penyelidik ni akan jadi mangsa pula. Dia pergi UM lain cerita, dia pergi USM lain cerita, dia pergi UKM lain cerita. Ini kita tak mahu. Ini kita kalau boleh kita minimize atau kita elakkan lah. Jadi mesti ada satu garis panduan yang selaras kalau boleh antara institusi dengan kementerian. Supaya guru-guru ni tak akan dimangsakan lah membuang masa. Berapa perlu? Dan mungkin agaknya peringkat awal ni, kalau ini baru lagi, mungkin agaknya kita hanya tawar ke daripada sarjana. Daripada PhD kita masih lagi kita tak lepaskan lah. Itu sebagai permulaan. Okey, jadi maksudnya dekat situ kalau boleh institusi ni perlukan satu konsensus untuk pastikan ada kita panggil apa panduan kalau buat persetujuan. Sebab kalau persefahaman ni yang saya macam Nizam nampak, sebab kita sekarang ni ada majlis dekan-dekan fakulti pendidikan. Dia ada jadi mungkin mereka boleh bincangkan dalam tu. Mereka boleh bincangkan dalam tu, Nizam rasa lah. Yes, betul. Platform tu boleh gunakan. Untuk bincangkan hal-hal sebegini supaya kita tak nak membebankan, dan pada masa sama kita pun masih lagi ada boleh berbincang dengan pihak penaja kan. Supaya maksudnya lah pada kita dah ada majlis dekan-dekan. Sekarang ni kita ada majlis dekan-dekan yang melibatkan semua dekan-dekan universiti. Jadi kita guna platform majlis dekan-dekan, buat satu rumusan, and then kita bincang dengan kementerian, dengan penaja. Itu rasanya tak ada masalah. Kadang-kadang kementerian pun nakkan input daripada kita sebenarnya. Sebab macam kalau tengok sekarang ni agak menarik bila kita nampak kementerian ada keluarkan buku manual kajian tindakan, dan sekarang ni kalau tak silap edisi ketiga kalau tak silap. Jadi itu dikeluarkan pada Disember 2008. Mungkin sekarang ni dah macam-macam lagi dah. Sebab macam contohnya student Nizam pun ada beberapa orang master dia buat memang beasiswa, dia buat kajian tindakan, dan memang minimum sekarang ni Nizam tetapkan 3 loop lah. Tapi panduan sampai berapa banyak loop tu tak adalah. Dia tak adalah satu penetapan kata okay master level dia minimum 3 loop kan. Tak adalah sebab kita tengok dari segi keperluan kajian tu sendiri. Jadi kalau ada panduan tu lagi better lah. So kita boleh rancang dengan baik, lagi baik. Okay. Jadi seterusnya bila cakap tentang metodologi ni, apa pandangan ayah sekiranya, apa beza antara bila nak buat action research dengan kajian yang lebih berbentuk saintifik? Mana yang sebenarnya lagi better untuk dijalankan bagi ataupun di-apply untuk calon-calon guru-guru ni, yang maksudnya guru-guru yang nak mohon beasiswa ni? Okey. Kalau kita tengok dari segi dia manfaatnya, tentulah kalau kita faham proper research itu dia manfaatnya lebih luas, biasanya lebih luas berbanding dengan action research ini. Kalau kita tengok falsafah action research pun dia kata to improve own practice. Maksudnya lebih kepada diri sendiri, amalan diri sendiri. Jadi kalau kita tanya mana lebih baik, kita kalau boleh kita akan pilih yang dapat lebih banyak manfaat daripada kerja kita, termasuk kita lah. Kita tak naklah kita hanya improve kita saja yang hebat, orang lain tak jadi macam kita. Jadi elok kalau boleh kita kajian kita yang kita lakukan tu boleh memanfaatkan seberapa ramai orang dalam sistem, dalam bidang kita. Dalam bidang kita. Sebab action research ini kalau kita faham, satu action yang kecil-kecilan yang memang kita memang boleh buat pun kalau kita rajin. Syaratnya kita rajin. Banyak benda yang kita boleh, data dia memang ada pada kita. Kalau kita faham action research, data memang banyak pada kita cikgu ataupun pesara, data banyak. Kan hanya data itu aja kita proses,
kita nampak masalah, kita cuba baiki. Jadi maksudnya, kalau bagi seorang guru yang nak melanjutkan pengajian, lebih baiklah dia buat proper research daripada actual research. Actual research sebenarnya dia dah memang data dah ada, dia hanya proses saja dia nampak apa masalah. Sebab data dia sebagai sampel, maksudnya dia ada banyak data. Kalau data itu dia proses, dia tahulah apa masalah, apa yang dia buat. Jadi maksudnya as a research boleh laku, jangan syarat dia rajin sikit lah kan. Tetapi proper research ni tak semua orang akan ada peluang nak buat proper research. Jadi kalau kita tanya, kalau abang tanya, saya akan cadangkan cikgu-cikgu ni lebih baik dia buat proper research. Dia akan dapat satu pengalaman baru dan punya hasil tu nanti biasanya akan boleh didapatkan oleh lebih ramai kelompok di dalam bidang dia. As a research tak ada masalah pun, dia hanya kena ada sikit knowledge sebab data dah ada. Data dah ada pada dia. Ada banyak data pada cikgu tu. Jadi kalau dia nak improve dia punya amalan, memang boleh buat anytime. Okey, jadi alang-alang kita dah cakap tentang action research ni, boleh tak Ayah share sikit apa beza antara action research dengan kajian saintifik? Kadang-kadang orang tak faham sebenarnya sebab macam contohnya Nizam rasa apa 2 hari lepas pelajar ni dia nak buat macam survey, tapi pada masa yang sama kita nampak dia bertindak secara langsung dalam kajian tu. Maksudnya dia pun terlibat mengajar student dalam kajian tu. So boleh tak kongsi sedikit apa beza antara action research dengan kajian real, kajian saintifik ni? Okey, salah satu yang jelas, action research tu siapa je punya sampel. Sampel tu kita sendiri, penyelidik itu sendiri adalah sampel dalam kajian itu. Penyelidik itu sendiri. Itu ada dia sendiri ada sampel dalam kajian itu. Sedangkan dalam kajian-kajian yang saintifik, yang sampel kajian tu bukan penyelidik. Yang sampel kajian tu satu sumber lain, tidak termasuk penyelidik. Itu satu perbezaan yang jelas lah. Sebab itu kita tengok falsafah dia berbeza. Action research to improve our own practice, our own amalan kita. Jadi di situ dia punya subjek kajian adalah kita sendiri. Kita termasuk kita sendiri adalah sebagai subjek kajian. Scientific research bukan. Itu satu contoh, satu perbezaan yang nyata lah. Dia punya falsafah dah berbeza. Ada banyak lagi yang lain. Okey, jadi maksudnya dari di segi situ maksudnya dari situ dia punya beza dia lebih kepada penyelidik tu bertindak secara langsung dengan dia sebagai orang luar. Ya, betul. Oh, okey. Biasanya macam tu. Okey, jadi pada falsafah. Balik pada falsafah asal lah. Okey. Jadi to improve our own practice. Okey, action research. Jadi di situ kita boleh dapat gambaran lah antara perbezaan action research dengan kajian saintifik ni lah. Maksudnya mungkin yang boleh memberi manfaat dalam skop yang lagi besar. Jadi definitely lah bagi skop yang lagi besar, dapat manfaat banyak lagi, kementerian lagi sukalah ataupun mungkin penaja-penaja ni lagi sukalah kan sebab benefit lagi banyak kan, bukan hanya untuk dalam kelompok yang lebih kecil. Jadi kita kena aware lah tentang perkara-perkara ni. Okey, jadi seterusnya dalam komponen cadangan penyelidikan seterusnya dia ada nyatakan juga perlu nyatakan pelan pengajian / rangka jadual kerja. Adakah kedua elemen ni benda yang sama ataupun masih lagi dua komponen yang berbeza? Pelan pengajian dengan rangka jadual kerja. Dia dekat situ sebenarnya dia nak tahu kita punya planning lah. Itu sebenarnya lebih kepada bab kemungkinan dekat chapter 3. Lebih baik dia asingkan benda tu. Dia nak tengok tarikh-tarikh macam mana katanya perancangan dan selesai pengajian sebagainya tu. Lebih baik dia asingkan benda tu. Jadi apa maksud pelan pengajian jadual kerja? Pelan pengajian tu sebenarnya biasanya yang kita masukkan pelan pengajian tu tarikh-tarikh kita nak dalam proses kita first year kita buat apa,
bila kita buat kajian rintis, bila kita buat kajian sebenar, bila kita buat itu plan pengajian. Kita punya planning, perancangan kita daripada awal sehingga tamat pengajian tu apa? Bila kita nak bentang proposal, kita rancang nak bentang proposal, bila kita nak mulakan kajian, bila kita nak dapat kajian rintis, itu plan pengajian. Tarikh-tarikh tu. Mana tak cerita tepat lah, tapi kita kena nyatakan rancangan kita. Rangka jadual kerja tu lebih fokus pada penyelidikan tu lah. Ya, betul. Jangka kerja tu yang kita kutip data tu. Penyelidikan tu. Maksudnya kalau ikut proposal yang untuk institusi, pelan pengajian ni dia tak nak tahu pun. Tak ada dalam chapter pun. Betul. Yang plan pengajian ni yang sebenarnya dia lebih kepada kita fakulti tak mahu tu, kita tak nak tahu. Itu lebih kepada penaja. Penaja nak tahu macam mana kita merancang kita punya pengajian. Kita tak nak cikgu tu drag on sampai beberapa tahun, kita tak nak lah. Kita nak tengok. Okay. Di peringkat fakulti memang kita tak nak tahu. Betul. Itulah bila dia buat komponen tu slash, nampak macam boleh pilih salah satu. Jadi cara penulisan mungkin panduan ni perlu kita cadangkan untuk ada improvement sikit lah kan. Jadi nanti mungkin Nizam akan share lah pandangan ni supaya mereka boleh improve sikit lah dari segi komponen cadangan penyelidikan ni. Okey, seterusnya. Cuma nanti kalau abang nak cadang. Okey. Kenapa? Yang plan pengajian tu, itu nanti abang boleh cadang. Plan pengajian tu kita di universiti memang kita biasa kita tak nak tahulah, itu urusan dia lah dengan penaja. Jadi tak perlulah cerita dalam proposal yang universiti nak. Itu hanya dia ceritakan dengan penaja dia. Tetapi untuk tujuan penulisan proposal pada penaja, dia elok je asing apa lebih baik. Cuma dengan kita tak nak tahulah plan pengajian dia tu. Okey. Jadi sebab bila cakap dekat sini sebenarnya dia ada highlightkan tau. Kalau kita tengok betul-betul dia punya penetapan ni, dia kata pelan pengajian / rangka jadual kerja dalam kurungan cartagan. So orang kadang-kadang confuse. Orang buat cartagan tapi dia buat cartagan pelan pengajian. Jadi bila dalam interview, saya ingat ni waktu time kita interview, apa jadi adalah kita akan bertanya apa you punya planning dalam penyelidikan ni. Bila dia ingatkan planning, dia pergi bercerita pula pelan pengajian dia. Kita tak nak, macam Nizam tak nak tahu pun yelah apa you punya plan ni. Memang kita nak tahu kajian tu dia nak jalankan macam mana. So dalam cartagan tu sebenarnya dia terikat sebab dia nampak cartagan tu macam okey kena buat cartagan. So dia buat cartagan pelan pengajian. Dia tak ada highlight pun tentang kerja untuk kajian dia tu. Kat situ mungkin panduan ni memang kena kita cadangkan lah untuk improvement. Ada improvement sikit. Cuma nanti kita kalau ada kesempatan, kemungkinannya universiti dengan ni yang mengeluarkan kerja panduan ni kena duduk semeja lah. Supaya kita bantu dia memahami apa implikasi bila dia buat terlalu banyak slash ni dalam proposal. Kita boleh terangkan pada diorang ni, daripada JPA ke siapa yang mengeluarkan panduan ni, kan, akibat daripada terlalu sangat banyak slash ni, apa akan jadi pada proposal berbanding dengan dia betul-betul satu persatu, tak ada slash, satu persatu, apa kesan pada proposal. Jadi benda ni elok diterangkan pada diorang lah yang menjadikan proposal ni supaya dia tahu dia punya kesan pada penulisan yang penyelidik tu akan buat. Dan benda ni juga sebenarnya akan ada kesan pada proposal yang sebenar pada mana yang pelajar nak tulis nanti dekat institusi. Kalau ada perbincangan dengan pihak JPA ni pun lebih baiklah terangkan dia punya kesan dalam banyak slash ni. Sebab kalau slash ini orang faham atau sebenarnya bukan dan. Atau yes. Kan? Tapi kalau kita tengok tadi bahagian itu bila cakap dari segi proper proposal, benda tu bukan slash. Dalam proper proposal benda tu mesti ada. Pernyataan masalah dengan real objektif mesti ada.
bukan slash. Sebab kita nak tengok kalau ini masalah dia nak apa. Sebab supaya kita tengok memang benda tu memang match. Kalau kita tengok daripada penerangan dia tentang yang bawah, yang item tadilah kan, objektif kajian / penyataan masalah, dekat bawah tu dia ada nyatakan tau, jelaskan apakah objektif / penyataan masalah yang mendorong tajuk berkenaan dikaji. Daripada ayat tu kita faham atau sebenarnya apakah objektif atau penyataan masalah. Jadi betul tak boleh. Dari atas orang dah faham atau, jadi bila turun ke bawah dia akan nampak / tu sebagai atau. Ya, betul. Yang sebenarnya dalam proper proposal begitu je, bukan atau. Penyelesaian masalah dengan tu mesti ada. Orang nak tengok je macam mana tu. Kaitan dia. Okey, jadi kita ada satu lagi komponen yang dia akan tanya ialah kesimpulan dan penutup. Dalam tu dia ada nyatakanlah kepentingan dan sumbangan cadangan kajian. Sekali lagi. Kepentingan dan sumbangan cadangan kajian dalam meningkatkan mutu sistem perkhidmatan pendidikan dan pembangunan negara. So komponen ni sebenarnya bagaimana komponen ni ingin ditulis dalam proposal? Itu yang sebenarnya benda tu kita hanya boleh cadang-cadang lah. Sebab penyelidikan kita belum ada lagi. Kita belum ada penyelidikan kita belum buat, data kita belum kutip, maklumat kita belum dapat. Jadi apa yang kita boleh cadang kat situ hanya kita berdasarkan apa kita baca, apa kita fikirlah. Sumbangan yang bakal kita boleh berikan kepada negara, pada sistem daripada penyelidikan kita. Cuma cadangan itu yes atau no je lah. Sebab kita belum ada apa-apa data kita kutip, kita tak pasti. Kita hanya berdasarkan apa yang kita fikir-fikir boleh dapat lah, macam tu lah. Tapi tak semestinya akan jadi. Sebab kita belum run the show. Yelah. Adakah sebenarnya komponen itu boleh digantikan dengan rasional kajian ke, kepentingan kajian ke, yang lebih nampak, lebih fokus kepada elemen-elemen dalam subtopik bab 1 kan, yang memang maksudnya calon boleh tulis? Itu lebih baik. Itu sebenarnya lebih baik. Benda tu ada asas zaman sabar. Rasional, kepentingan itu lebih baik daripada cadangan. Cadangan sebenarnya kita tak boleh nak cadang. Kita cadang pun kita rasa-rasa aja. Cadangan kita pun mungkin ya, mungkin tidak. Sebab kita tak ada data, tak ada maklumat. Jadi kalau dia gantikan itu dengan rasional atau kepentingan kajian, itu lebih sesuai lah rasanya di proposal ni untuk penaja. Itu lebih baik. Sebab ni kita tengok komponen-komponen yang dalam proposal kita pun, yang proposal pun memang ada kepentingan kajian. Yelah, betul lah. Sebab ni kita tengok pun, kalau kita tengok lah daripada komponen yang disenaraikan ni, merasa macam mana nak jawab sumbangan cadangan kajian ni. Sebab kajian tu tak dijalankan lagi. Jadi itu yang dalam pernah cadangkan, baik highlightkan rasional ataupun kepentingan kajian yang memang nampak pelajar ataupun calon boleh tulis. Dia boleh tulis. Itu lebih sesuai. Sebagaimana yang kita tuliskan dalam bab 1. Okay. Itu lebih sesuai. Jadi itu antara yang Nizam nampak kriteria yang di-highlightkan dalam kita kata garis panduan lah. Garis panduan yang diberikan ni daripada ni. Sebenarnya Nizam dapat bahan ni adalah bahan daripada apa yang pernah diberi oleh calon. Maksudnya daripada pihak penaja bagi pada calon. So calon follow panduan ni. So bahan ini yang Nizam dapat direct daripada mereka, yang mereka sebenarnya boleh itu yang Nizam kata kita boleh improve lagi. Kita tak nak salahkan apa-apa sesiapa. Benda yang lepas ya lepas. Tapi apa yang kita nampak sekarang ni kita boleh improve lagi supaya kita boleh bantu. Betul. Guru-guru kita ni boleh bantu. Kita boleh bantu. Kita fokus pada bantu untuk masa akan datang. Yang dah lepas tu kita lepas, tak ada masalah. Kita dah tak boleh nak ubah. Fokus pada yang akan datang. Apa lagi improvement yang kita boleh buat lagi? Jadi kalau kita tengok untuk yang tadi tu secara umum sebenarnya, bila kriteria-kriteria atau komponen-komponen yang dicadangkan tadi tu,
Jadi dalam Ya. komponen untuk apa ni, panduan menulis kertas cadangan penyelidikan PhD secara penyelidikan penuh. Kalau yang ini pula, kalau tengok dia lebih terperinci sikit lah. Maksudnya dia ada nyatakan tetapi still lagi masih lagi sama konsep penulisan panduan ni, objektif kajian / penyataan masalah. Yang ni tadi kita dah explain. Lepas tu dia ada nyatakan ni lain sikit, skop kajian dengan rangka kajian. Yang tadi tu sama juga, skop kajian dengan rangka kajian. Lagi apa lagi? Kepentingan sama juga, metodologi, bibliografi ringkas, sama je semua lebih kurang panduan dia. Jadi kita nampak mungkin panduan itu boleh diperbaiki ataupun diimprovekan lagi lah untuk memudahkan Betul. calon-calon ni untuk menulis proposal mereka. Okay. Betul. Jadi kalau ayah boleh kongsikan sikit waktu mungkin boleh kongsikan bagaimana training yang ayah pernah bagi untuk politeknik dulu. Kalau boleh share kenapa, share dalam sesi training tu apa yang sebenarnya di highlightkan. Proposal untuk Sesi penyelidikan. Sesi dengan politeknik yang ayah kata tadi, ayah pernah buat training menulis proposal. Dalam sesi tu proposal apa yang sebenarnya dia highlightkan lagi? Okey. Jadi yang sebenarnya dalam slot khusus dengan pensyarah poli tu, kita beritahu dia tentang penyediaan proposal untuk penyelidikan. Kita beri untuk proposal untuk mendapatkan peruntukan, grant, proposal untuk kajian tindakan, dan kita bincangkan juga proposal untuk pengajian Masters PhD lah, peringkat tinggi. Jadi dalam slot khusus tu kita bukan hanya beritahu apakah komponen-komponennya, apakah bezanya antara satu sama lain. Kita juga sebenarnya berikan detail komponen bagi setiap bab-bab dalam proposal yang proper tu untuk Masters PhD. Memang ada satu slot khusus. Bukan kita hanya cakap komponen saja, tetapi kita bincangkan betul-betul apa sebenarnya supaya dapat kefahaman yang jelas lah. Jadi detail proposal, kita lebih fokus kepada proposal untuk Masters PhD undergrad dalam khusus dengan pensyarah poli itu. Apa proposal untuk mendapatkan peruntukan, proposal untuk kajian tindakan, dengan research. Proposal Aisyah Research dengan proposal sambung belajar Master PhD. Yes. Proposal untuk Master PhD lah yang proper. Ada 3 proposal lah. Jadi supaya mereka dapat panduan macam mana nak menulis. Jadi adakah yang ini yang ayah cadangkan tadi supaya boleh diadakan training sebegini untuk calon-calon guru yang nak buat proposal? Ya, sebenarnya kalau mengikut pengalaman dengan mengadakan kursus dengan pensyarah poli ni selama 3 tahun tu ikut mengadakan kursus ni, elok sekali kalau Kementerian Pendidikan boleh ikut form ikut Kementerian Pendidikan Tinggi lah, bagaimana dia adakan career path bagi latihan pensyarah poli, ada career path dia, adakah kursus-kursus yang sama seperti yang poli-poli buat untuk pensyarah mereka lah. Sebab kita dapati kesan daripada apabila pensyarah mengikuti kursus-kursus macam ini, dia memang membantu dia dalam pengajian lah, bila melanjutkan pengajian mereka Masters PhD. Macam sekarang, kita tak pasti, ayah pun tak pasti, cikgu-cikgu sebenarnya memang, kalau tak salah sekarang ada berapa jam dah 1 tahun untuk ikut kursus. Itu ada. Tetapi apakah kursus-kursus yang cikgu-cikgu tu ikut sekarang untuk meningkatkan dia punya diri dia, kerjaya dia? Elok kalau kita gunakan ada dalam slot tu kursus-kursus kaedah penyelidikan, dan kita jadikan syarat untuk memohon beasiswa untuk melanjutkan pengajian. Jadikan syarat. Jadi maksudnya kalau guru-guru tu dah ada rancangan untuk membuat Masters PhD,
dia mesti jumpa pengetua dia, guru besar dia, nak ikut kursus kaedah penyelidikan. Kalau boleh, penyelidikan ni luas, bukan satu kursus. Mungkin ada kaedah penyelidikan 1, ada kaedah penyelidikan 2, biar agak luas sedikit knowledge itu. Jadi maksudnya bila guru-guru nak lakukan pengajian, dia jumpa guru besar atau pengetua, dan guru besar pengetua kena untuk sokongan dulu satu tidak, pastikan guru-guru itu telah mengikuti kursus-kursus macam ini. Barulah itu rasanya boleh membantulah. Kalau ikut pengalaman dengan pensyarah poli, itu memang banyak membantu pensyarah tu dalam pengajian. Jadi sekarang ni kita kena tengoklah apakah kursus-kursus yang ada dekat yang Kementerian Pendidikan adakan untuk guru-guru ni. Kalau tak silap memang ada syarat. 1 tahun ada berapa jam kena ikut kursus. Okay, jadi dari segi kursus-kursus tu, adakah kita sebagai, kita nak cakap dari segi panel temuduga lah kan, bagaimana ataupun apakah antara soalan-soalan yang perlu panel-panel temuduga ini bertanya, dan bila kita kata soalan-soalan panel temuduga tu, at least calon-calon yang nak apply beasiswa ni dia dapat gambaran lah soalan tu macam mana nak jawab. So bila bagaimana nak jawab, dia akan prepare lah bahan-bahan tertentu kan. So apa sebenarnya kita bermula dengan soalan-soalan daripada panel-panel ni yang mungkin yang boleh memberi panduan pada calon-calon yang nak apply beasiswa ni? Mungkinlah. Jadi kalau macam tu nanti, kalau benda nak lebih baik, kita dapat calon yang betul-betul ada persediaan. Hanya mungkin satu soalan yang default yang kita boleh tanya kan, berapa kursus kaedah penyelidikan yang awak dah ikut? Kita tanya tu je. Ada tak anda mengikuti apa-apa kursus kaedah penyelidikan? Jadi kita fokus kepada knowledge je tentang penyelidikan. Dalam temuduga tu kita fokus pada knowledge je dalam penyelidikan. Adakah anda telah mengikuti apa-apa kursus kaedah penyelidikan? Kalau sekarang ni mereka belum ada syarat lagi, mesti ada ikut kursus kaedah penyelidikan, mungkin belum ada sistem tu, kita tanya. Supaya kita tahu apa persediaan guru ini untuk berlanjut ke pengajian. Kalau dia kata tak ada, kalau dia kata tak ada, kita kena berhati-hatilah. Bila dia kata tak ada, apa persediaan anda untuk menganjurkan pengajian? Itu soalan seterusnya. Kalau kaedah penyelidikan dia memang tak ikut, okey, habis. Apa persediaan anda? Kita nak tahu apa persediaannya selama ni. Jadi kalau benda macam ni pun dia tak ada apa persediaan, maknanya dia belum bersedia lah. So kita jangan buang masa lah kan. So, kita kena nasihat supaya dia bersedia lah, lebih baik lah. Jawapan default daripada calon-calon ni, kadang-kadang bila kita tanya soalan-soalan macam tu, dia akan jawab, ni jawapan default lah, dia akan jawab, oh sebab itulah saya nak sambung belajar, sebab saya nak pergi belajar. So macam mana tu? Kita kena ingat, kita kena fahamkan dia, cuti belajar ni bukan setakat cuti kita masuk kelas, keluar kelas. Sebab itu sebenarnya dulu ada satu pattern tau. Sekarang ni saya tak tahulah. Dulu masa saya masih kerja, tengok cikgu-cikgu ni dia bukan fikirkan sangat sumbangan. Dia bukan sangat kepada apakah dia untuk belajar research apa. Dia tak ada minat research ni. Dia tak ada minat sumbangan. Dia hanya buat masters untuk dapatkan degree yang lebih tinggi. Sebab itu dulu kita tengok satu pattern, cikgu-cikgu yang buat masters ni dia tak nak buat research. Dia nak buat coursework tu. Dulu. Sekarang ni kita tak tahu. Dulu memang kalau cikgu-cikgu memang dia akan buat yang mode yang coursework. Yang research 2-3 kredit tu. Itu yang dia cikgu buat. Jadi kalau macam ini, kita tak nak cikgu-cikgu yang selfish ni. Kita nak cikgu yang mungkin bila ada master, dia punya pangkat akan naik. Kita nak dia ada sumbangan. Bukan setakat dia hebat dalam kelas saja. Kita nak ada sumbangan juga kan untuk masyarakat, untuk sistem. Jadi kalau dia memang dia tak ada ubah cara pemikiran macam tu, kita tak maulah. Kita tak maulah macam tu. Okey, tadi ada ayah kata yang perkataan selfish tadi. Cuba boleh tak elaborate apa maksud yang ayah maksudkan tentang selfish tadi tu? Okey. Apabila kita membuat penyelidikan ni, yang sebenarnya kita meneroka satu benda baru, bukan meneroka benda baru, kita cuba menyelesaikan masalah yang bukan kita saja seorang hadapi, tapi ramai juga mungkin kalau kita cikgu yang
yang dalam bidang pendidikan juga hadapi. Jadi daripada penyelidikan kita, mungkin hasil penyelidikan kita tu kita boleh kongsikan bersama. Ramai lagi cikgu-cikgu yang lain rasanya akan menghadapi masalah yang kita cuba selesaikan. Jadi kita share. Tetapi kalau kita hanya buat master untuk coursework, kita tak buat apa penyelidikan pun. Penyelidikan pun hanya kecil-kecilan. Jadi maksudnya kita hanya boleh mementingkan kita dah dapat degree, mungkin kita senang naik pangkat jadi pengetua atau jadi guru besar. That's it. Jadi sebenarnya kita tak nak benda-benda macam ni. Sebab peluang dah ada. Apa salahnya kita cuba meneroka bidang yang lebih mencabar sedikit. Syaratnya kita bersedia untuk belajar dan kita boleh sharekan kita punya dapatan tu untuk kelompok lebih besar untuk membantu sistem. Itu rasanya lebih baik daripada kita hanya memikirkan untuk naik pangkat, senang naik pangkat sebab kita ada masters. Itu yang kita masukkan selfish tu. Okey, dari segi sekarang kadang-kadang ni agaknya dah jadi macam tu. Okey. Tapi dari segi macam kalau kita kata meneroka sesuatu yang baru, kadang-kadang itu adalah merupakan satu ketakutan kepada seseorang yang mungkin tak biasa nak meneroka benda-benda baru. Jadi dia punya shortcut mungkin dia pergi ambil coursework. Kan? So coursework tu pula kadang-kadang kita kata program ada setengah dia menawarkan coursework semata-mata. Ada juga program yang menawarkan mixed mode dan ada yang menawarkan full research. Jadi yang kita tahulah full research tu dia punya level dia bagaimana, yang mixed mode level dia macam mana, dengan coursework tu level dia bagaimana. Tapi kita nampak juga satu situasi di mana kadang-kala guru-guru ni sebab mungkin dah lama ataupun calon-calon guru yang nak cuti belajar atau nak apply untuk sambung belajar ni, mereka dah lama tinggalkan belajar. Jadi that's why alasannya dia ambil coursework untuk nak refresh sekali ilmu-ilmu barulah. Jadi bagaimana kita boleh nak selesaikan persepsi ataupun situasi ni? Sebab kenapa mereka dah lama tinggalkan belajar, lepas tu mereka sambung belajar, mereka rasa tak confident nak ambil research ataupun mixed mode ni, dia ambil coursework. Jadi adakah perlukan satu penetapan di peringkat mungkin kementerian ke ataupun di institusi ke, calon-calon ni kalau untuk guru-guru at least kena ambil mixed mode? Ke apa pandangan ayah? Ya, sebenarnya kalau benda kes macam ini, kementerian lah. Kita pun tak pasti bila kementerian benarkan cikgu-cikgu ni buat coursework ni, apakah sebenarnya ada dalam fikiran penaja ni. Hanya adakah semata-mata nak kasih orang tu dapat masters, tak ramai dapat masters, senang naik pangkat ataupun apa. Sepatutnya kita ni dalam negara macam Malaysia ni, kita kena galakkan orang yang buat masters ni untuk membantu menyelesaikan masalah. Kita ada banyak masalah, termasuk dalam bidang pendidikan. Jadi siapa yang nak buat research ni? Kita tak ada banyak research center. Yang kita harapkan siapa-siapa calon-calon yang buat masters itulah akan membuat research yang boleh membantu membaiki sistem, membaiki masyarakat. Tetapi kalaulah penaja kementerian boleh luluskan beasiswa untuk calon-calon untuk buat master dari peringkat coursework, saya rasanya tak tahulah kan siapa yang nak buat research ni, research untuk menyelesaikan masalah-masalah yang banyak yang kita hadapi ni, siapa? Benda-benda macam ni penaja kementerian kena fikirkan semula. Jadi elok kementerian kena tengok semula, sedang kita tahu kita ada banyak masalah, banyak perkara yang kita kena researchkan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Jadi satu cara yang kita boleh ubah ialah kelulusan untuk cuti belajar tu. Beri cikgu-cikgu ni, terutama yang senior teacher, guru-guru yang kanan-kanan ni, yang nak buat masa PhD ni, pengetahuan, pengalaman untuk buat penyelidikan. Sekurang-kurangnya kita hanya luluskan dia cuti belajar untuk mode yang ada penyelidikan. Kalau bukan penyelidikan sepenuhnya, tetapi yang ada penyelidikan, kita nak akan jadi kemahiran itu, kemahiran membuat penyelidikan. Sebab kita yang lack sekarang ni, yang lacking ni, kita punya orang yang bos-bos ni tak ada knowledge tentang penyelidikan. Jadi cakap dengan apa saya rasa, apa saya fikir, ini masalah. Kita nak bos-bos ni sekarang, bos-bos yang ada pengetahuan tentang penyelidikan. Sebab penyelidikan adalah satu cara bagaimana kita nak menyelesaikan masalah.
Kita tak nak saya fikir. Kita nakkan orang tu tahu apa benda ni boleh diselesaikan melalui research. Research bukan semua orang boleh buat. Research mesti orang tu mesti ada knowledge. Jadi satu cara yang kita boleh ubah, boleh cadangkan supaya kementerian lah kena fikirkan semula supaya kelulusan cuti belajar tu hanya bagi calon-calon yang akan membuat penyelidikan ataupun sekurang-kurangnya yang ada mix mood penyelidikan dan kerja khusus. Kita kenakan guru-guru yang kanan ni yang ada kelulusan tinggi ada pengetahuan tentang penyelidikan. Itu penting. Okey, jadi itu antara cadangan ataupun pandangan lah. Jadi mungkin kita boleh yalah dengan cadangan tu kita boleh bantulah bagi pandangan sedikit. Okey. Jadi kalau kita kata dari segi ada setengah calon ni kadang-kadang dia dah sampai 2-3 kali pergi interview beasiswa tapi tak lepas-lepas. So nasihat pada mereka, apakah nasihat ayah untuk golongan-golongan ni? Okey. Kita pun tak pasti sampai 2-3 kali tu apa sebenarnya. Kita nak tahulah yang mungkin kalau dia boleh share sikit sampai 2-3 kali tu dia tak dapat tu mengapa Ada dia beritahu tak mengapa sebab dia tak dapat? macam Mengapa sebelum sampai ni 2-3 kali? yang ni memang pengalaman sendiri bila dalam sesi bila ada calon kata oh ni kali kedua, ni kali ketiga kan. Jadi kita faham kesian dah sampai 3 kali. Bukan kita nak terus bagi, kita pun perlu tengok lagi proposalnya. Lepas tu kalau tengok proposalnya memang macam Nizam katalah terlalu tak nampak pun lalu tuju dan shock sendiri. Shock sendiri bermaksud Nizam tanya apa masalah sebenarnya? Ya, apa masalah? Dia tak dapat nak declare masalah tu adalah masalah sebenar yang dihadapi oleh rata-rata guru. Okey, sumbernya dari mana? Mereka tak dapat nak calon ni tak dapat nak kongsikan lah. Jadi di situ yang Nizam nampak bahawa mereka tak faham bila kita kata apa sebenarnya masalah dan untuk dikaji ni kan, bidang dikaji ni. Sebab mereka tak dapat nak linkkan tau masalah yang mereka hadapi dalam servis dengan masalah yang sebenarnya sedang dihadapi oleh semua orang. Mereka lebih fokus pada diri mereka. Jadi itu yang kadang-kadang ni kita tanya tak nak buat action research ke? Kalau macam ni tak nak pula. Jadi mereka cakap tentang diri mereka bila kita tanya, sebab kita tanya masalah, tapi sebab kita nampak lebih macam nak selesaikan masalah mereka, improve cara mereka, tapi tak nak buat action research. Jadi di situ yang kita nampak ada lag lah. Jadi kalau kita tanya okey apa kaedah research method yang pernah diikuti, mereka kata tak ada masa ataupun mungkin jawapan yang default adalah nanti dekat universiti saya akan belajar. So di situ risiko yang besar di mana dikhawatiri bila mereka mengikuti pengajian di peringkat yang lebih tinggi mereka tak dapat nak catch up. Tak dapat catch up research method tu. Sebab dia yalah research method ni untuk orang yang betul-betul bersedia je boleh jalankan. Jadi di situ yang kita risaulah. Jadi untuk nasihat untuk yang 2-3 kali dah pernah interview ni, apa nasihat yang sebenarnya kita boleh berikan pada mereka? Sebab yang ada satu calon tu dia kata proposal, bila Nizam tanya ni proposal yang hari tu ke? Dia kata ya proposal hari tu. So nasihat Nizam pada mereka ialah kalau boleh kita bagilah yang ikut proposal satu persatu tadi. Sebab dalam proposal tu kita tengok tak ada penyataan masalah, dia terus fokus objektif. Lepas tu kita tanya masalahnya di mana, itu yang dia tak dapat jawab. Ada juga yang kita nampak dalam proposal tu dinyatakan penyataan masalah. Dia kata penyataan masalah tu adalah objektif dia. So kita nampak lah yang technical part ni di mana dia punya kesilapan. Tapi apa pula cadangan ataupun ayah punya nasihat pada mereka? Okey. Jadi kalau laki macam ni, kalau cikgu-cikgu tu dah 2-3 kali baru tak dapat, maksudnya dia punya persediaan je memang kurang lah. Itu aja. Kalau soalan yang abang tanya tu, proposal ni proposal sama, dia kata ya, maksudnya dia tak buat apa-apa
apa-apa usaha tambahan lah. Kan dia hanya submit benda yang sama. Jadi kalau kes macam ni, kita hanya nasihatkan dia bahawa kita dapati bahawa dia memang tak buat apa-apa usaha tambahan untuk memperbaiki keadaan kekurangan yang ada pada dia, itu saja. Kalau dia kata dah 2-3 kali dia dapat tak dapat, dan kalau dia kata proposal tu proposal yang sama, maksudnya dia tak ada usaha. Tak ada menambahkan usaha untuk memperbaiki kerja yang terdahulu. Jadi kalau macam itu, macam mana dia akan nak buat kerja semasa dia belajar nanti? Ini yang bahayanya, yang kita kena sedarkan dia. Kalau dia proposal yang itu yang dia dah tahu ada kekurangan, dia tak nak baiki, dia hanya submit benda yang sama, maksudnya dia tak berminat lah. Dia tak serius lah dia nak belajar. Dia nak cuti je lah. Itu aja yang kita boleh kata kemungkinannya. Kalau dia betul-betul serius, dia tahu, dia first time dia masuk tak dapat. And then dia mungkin dapat apa-apa nota daripada panel ke apa-apa kekurangan. Dia baiki kekurangan-kekurangan yang dinyatakan pada proposal yang dia buat pertama kali. Kalau dia ada buat benda-benda macam ni, maksudnya dia ada usaha. Kemungkinannya kali kedua dia lepas. Tetapi kalau dia kata dia hantar proposal yang sama dengan mana dia submit awal, kemungkinan panel saja berbeza. Maksudnya pelajar ni memang tak serius lah. Itu yang kita boleh kata. Kan? Jadi kalau macam tu lebih baik dia terus saja dia beri beasiswa daripada dia membuang masa untuk cuti belajar. Itu yang kita boleh kata. Usaha, persediaan. Okey, bila cakap tentang serius, tadi ada cakap tentang serius. Boleh tak Ayah ceritakan ataupun share tentang awareness. Kenapa seseorang calon ni perlu untuk sambung belajar? Ataupun kita nak tunjukkan bahawa tanggungjawab dia lebih besar. Sebab beasiswa nak diberi pada mereka, duit rakyat ni bagi pada mereka untuk mereka menjalankan satu tanggungjawab yang mungkin tak semua orang boleh dapat. Boleh share sikit tak? Sebab kenapa kita nak nampak yang kita tak nak nafikan yang golongan ataupun pelajar-pelajar yang biaya sendiri ni, yang bayar sendiri kan. Tetapi apa kita nak bagilah kesedaran ataupun bagi sedikit nasihat kepada golongan yang guru-guru yang diberi beasiswa dan cuti belajar ni, ataupun sesiapa yang diberi oleh beasiswa oleh penaja ni. Okey. Jadi sebenarnya kepada calon-calon yang melanjutkan pengajian dengan beasiswa, khususnya calon-calon yang dapat beasiswa Kementerian Pelajaran, kita tak pastilah sama ada mereka beranggapan bahawa beasiswa tu satu keistimewaan ke ataupun satu amanah, kita tak pasti. Kan? Kalau dia anggap itu satu keistimewaan, kalau dia beranggapan bahawa selepas 10 tahun, selepas satu tempoh tertentu dia dapat beasiswa, maka dia akan mohon beasiswa, jadi itu satu benda yang malang lah. Kalau itu yang dia fikirkan, maksudnya selamanya keadaan kita tak akan berubah. Sampai masa mohon dapat cuti belajar, pergi. Tapi kalau dia menganggap, kalau cikgu-cikgu tu menganggap bahawa beasiswa ni satu amanah yang dia kena tunaikan. Sebab duit tu bukan duit keluarga dia. Duit beasiswa tu duit orang ramai, duit rakyat. Kalau dia anggap ini satu amanah, dia kena hati-hati. Dia kena serius, dia kena bersungguh-sungguh melanjutkan pengajiannya, melakukan tugas tu. Bukan maknanya dia cuti belajar, dia pergi sana sini tak belajar. Ini amanah ni, ini amanah. Kalau dia menganggap dia sesuai satu amanah, dia betul-betul, dia takut sebenarnya. Dia takut. Dia pergi cuti belajar tu macam pergi mati lah. Kalau dia tak lulus, maknanya dia menghampakan rakyat. Sebab duit tu bukan duit dia. Cuma sekarang kita tak pasti yang cikgu-cikgu yang mohon cuti belajar dapat beasiswa ni, dia fikir apa? Apa ada dalam fikiran dia? Yang dia cuti belajar ni apa ada fikiran dia? Duit beasiswa dia dapat tu, dia fikir apa? Duit tu duit siapa sebenarnya? Kalau duit tu sebagai satu amanah rakyat bagi dia kena bersungguh-sungguh. Dia kena bersungguh-sungguh sebab nak menunaikan amanah ni bukan senang. Cuma kita kena tanyalah dalam cikgu-cikgu yang mohon beasiswa ni, apa yang dia fikirkan sekarang ni dengan beasiswa ni. Kalau dia betul-betul serius, macam ayah dulu ni pengalaman lah. Masa saya dulu pergi dapat beasiswa, mula-mula dapat beasiswa buat bachelor dekat England. Pergi naik kereta bang tu macam pergi mati. Punya takutnya kalau katakan gagal. Punya takut. Punya takut
Nak pergi England, kita pun tak tahu apa sini, orang Melayu pergi England nak cakap bahasa Melayu pun tak pandai. Kita pergi tu rasa macam pergi matilah. Hidup atau mati. Nak balik nanti supaya ibu bapa, universiti, masyarakat tak hampa dengan kegagalan kita. Itu sampai tahap macam tu takutnya. Supaya kita tak gagal dalam pekerjaan kita. Tapi kalau sekarang ni kita tanya calon-calon ni, yang anggap beasiswa ni apa? Kalau yang anggap beasiswa di satu keistimewaan, selepas satu tempoh boleh dapat, itu satu benda yang malang lah. Benda ni kena diberhentikan. Kita tak ada banyak duit untuk buat benda-benda macam ni. Kita nak, ini ada satu amanah yang mesti tugas ditunaikan dan dia mesti dibuat dengan bersungguh-sungguh. Sebab penyelidikan ni kalau dibuat bersungguh-sungguh bukanlah susah sangat. Macam ayah kata dulu, buat masters PhD ni senang aja banding dengan buat first degree. Tapi mengapa gambarnya gagal? Ini kita kena cari punca. Mengapa gambarnya gagal? Sedangkan buat masters, buat PhD, semua dalam kawalan kita. Terutama kalau kita buat research, full research, masters, PhD, semua dalam kawalan kita. Hanya kita kena ada sikit tools. Ada sikit knowledge tentang statistik, ada sikit knowledge tentang research design, research metodologi. Masalah kita boleh cari, baca kita boleh cari. Tetapi mengapa gambarnya gagal? Itu yang kita nak kena betul-betul pastikan apa adalah kepala penyelidik tu bila dia mohon beasiswa. Sebab kita dapati ramai yang calon-calon cikgu pensyarah pun, dia cuti belajar, dia tak buat kerja. Macam ajar dulu, cuti belajar, macam pergi bekerja. Itu beza dia. Memang sekarang ni, zaman IT, di mana-mana kita boleh bekerja. Itu sekarang. Macam zaman ayah dulu, ramai yang cuti belajar, tak buat apa-apa. Sedangkan, kita disiplinkan diri kita. Cuti belajar tu bukan maknanya je cuti tak, kita bekerja tapi belajar. Itu beza. Jadi maksudnya sekarang ni kita kena carilah apa yang sebenarnya ada dalam fikiran ni calon-calon ni. Kalau mereka beranggapan beasiswa sebagai satu keistimewaan, itu kena diberhentikan lah. Kita tak mampu lagi nak kasih keistimewaan macam ni yang merugikan masyarakat lah. Itu saja. Sebab kita kena fahamkan dia yang sebenarnya masters PhD ni jauh lebih senang daripada buat first degree. Terutama kalau masters PhD yang ada full research. Lagi senang sebenarnya. Yang susah apa? Dia kena belajar sikit statistik, dia kena belajar sikit tentang research metodologi. Masalah dia boleh cari, banyak masalah. Okey, jadi itu adalah kata-kata kita kata penutup lah. Sebab itu lebih kepada kita nak bagi awareness kepada calon-calon yang memohon beasiswa, sama ada guru-guru ataupun calon-calon penyelidik yang mohon beasiswa daripada penaja-penaja tertentu. Jadi untuk sesi ini sebenarnya selain daripada kita memberi panduan, mungkin kita ada buat refleksi sedikit tentang penyediaan proposal, kita juga ingin berkongsi kesedaran bahawa tanggungjawab bila dapat beasiswa tu. Sebab Nizam rasa ayah pun pernah dapat beasiswa, Nizam pun pernah dapat, perasaan dia sangat berbeza kalau kita bayar sendiri. Beza dia. Takutnya bila takut tak lulus, tak lepas tu memang perasaan dia sangat besar lah. Di samping nak kena bayar balik semula tu satu part, nak kena bayar balik. Itu satu hal lagi lah, terasa terbeban lah. Pada masa yang sama, kita tak nak yelah menghampakan orang tentang, yelah dalam kajian kita ni kita nak betul-betul nak highlight perjuangan tu ada. Perjuangan kan kita kata. Jadi bila buat research tu dia ada satu perjuangan juga sebenarnya yang kita nak pegang lama. Okay, jadi kita akhiri sesi kita sampai di sini dahulu. Okay ayah? Okay? Okay. Jadi segala mungkin perkongsian hari ni lebih kepada perkongsian dan refleksi daripada pengalaman kami berdua mungkin. Dan pada masa yang sama kita juga harapkan supaya semua positif dengan apa yang telah dikongsikan. Sebab kita tahu ada kekurangan sebelum-sebelum ni. Ataupun ada lagi ruang penambahbaikan yang boleh kita hadapi. Jadi kita fokus moving forward ke depan. Jangan terlalu lama sangat toleh ke belakang. Bukan kata tak boleh toleh belakang, boleh. Tapi kita pandang depan. Apa lagi improvement yang kita boleh buat?
Bukan maksudnya refleksi yang kita buat tadi lebih kepada kita nak menyalahkan pihak-pihak tertentu, tak. Kita lebih nampak apa lagi improvement yang kita boleh buat supaya kita boleh bantu generasi yang akan datang. Yes. Kita boleh bantu lagi generasi yang akan datang supaya mereka boleh bantu lagi orang-orang lain yang pada masa akan datang. Jadi itu antara harapan kami lah. Harapan kami agar kualiti guru-guru yang dapat beasiswa ataupun penyelidik mendapat beasiswa daripada penaja-penaja ni dapat menghasilkan karya ataupun research yang sangat berkualiti yang dapat memberi manfaat kepada golongan yang lagi ramai lagi. Jadi itu antara harapan kami lah. Jadi terima kasih Ayah untuk sesi ini dan insyaAllah kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi dalam sesi-sesi yang seterusnya. Dan perkongsian Ayah hari ini memang at least dapat memberi panduan generasi waktu zaman Ayah dan pada masa sama apa yang pengalaman Nizam pernah dapatlah setakat ni. Jadi kita boleh bantu lagi golongan-golongan tertentu lah. Terutama sekali mungkin di peringkat kementerian ke, di peringkat jabatan JPN ke, penyelidik-penyelidik kan, dan panel-panel penyelidik, panel-panel penemu duga. Jadi itu antara apa yang kita boleh bantu lagi lah selepas ni. Okay, jadi Ayah thank you semua. Thank you semua. Thank you Ayah untuk sesi ni. Dan sekiranya dalam sesinya ada salah faham ataupun ada perbezaan pendapat, kami harap kita dapat raikan sama-sama. Dan sekali lagi kita fokus pandang depan, jalan ke depan. Okey, jadi itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.